Pack kedua. Oh yeah, Zephyr smart dokat dia. Sumpah aku cakap, kalau tak ada dia punya detail card ni, sebab yelah nak main game kan, card ni function nak main, so dia adalah dia punya character power tu kan. Tapi kalau tak ada tu smart dulu lukisan dia. Hachinosu ni macam kenal, tapi dalam masa sama macam tak kenal juga. Macam si Beji punya orang apa, pirate Beji tu. Tak lah, tapi smart lah, lukisan dia smart. Itu yang penting. Tapi cuma aku tak ingat tu kenapa teruk sangat memori aku ni. And ada Seeking. Memang setiap kali aku buka pack memang aku akan dapat Seeking lah. Tapi ni Seeking jadah lah macam ni. Buruk gila Seeking ni. Alah, koyak pula aku. Second last. Oh ni, bini si siapa? Bini si Aladdin tu kan, anak Big Mom. Aduh sorry doh guys, memang rosak doh kita punya packaging kali ni. Packaging pula dah, unboxing kali ni. Cantik lah kat dia, tapi itulah. Oh my god, kita dapat SR, but bukanlah SR yang menarik untuk aku. I mean like, kad ni aku tak nafikan lah cantik. Wait, okay, jap. Alamak, koyak bro. Memang koyak. Betul lah kamera ni, betul kau. Kau kamera ni memang kena dia dengan aku ni. Okay, by the way, mungkin dia tak nak fokus sebab, well, kita ada Helmipo. Tak pernah jumpa fan One Piece yang minat Helmipo. Apa kata bahan kena kutuk je doh, sian ke. Tapi kad ni cool lah, and dia SR. Wah, dah geram dah. Cukup lah. Memang rosak lah video aku. Video aku untuk hari ketiga ni memang rosak. Tapi cantik lah, serius aku cakap, memang cantik. Baca chapter baru lah, stress pula aku.